Nur Alisa Fitri binti Hasanwar. Awak rasa lagi 20 tahun, awak ada anak berapa? Saya rasa saya ada anak satu lah. Nama dia Elisa Quincy. Pasal nama suami huruf depan? I. Nama saya Mona Arisa binti Abdul Aziz. Saya nak jadi cikgu dan kerja di SMK Songkai. Gaji RM10,000. Polis ke? Nama saya Amal Rizkan. Saya pada kelas 6 Bestari. Okay, lagi 30 tahun awak kerja apa? Nak jadi polis marine. Pangkat sarjan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Saiful Ridwan. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru, iaitu guru besar. Di mana tu? Di SK Songkai. Wah, tahniah. Hai, nama saya Muhammad Bushairi. Saya dari kelas 6 Bestari. Okay, lagi 30 tahun, awak rasa awak tinggal di negeri mana dan berkahwin dengan orang mana? Saya akan tinggal di tempat saya semula, iaitu Selangor. Dan saya akan berkahwin dengan orang Selangor. Rasanya nama dia siapa? Mula huruf apa? Saya tak tahu lagi. Rasanya nanti ada anak berapa? Saya tak nak banyak, saya nak sikit je. Berapa tu? Dalam 2 macam tu. Okay, boleh bagi nama dia orang tak? Saya tak tahu lagi. Dia mungkin tak fikir. Assalamualaikum, nama saya Nurwaidah binti Hamdan. Awak rasa lagi 20 tahun berapa pendapatan awak? Saya rasa mungkin RM10,000 lebih. Dapat beli apa tu? Rumah, kereta berapa? Saya nak beli kereta impian saya. Kereta Alphard. Assalamualaikum, nama saya Putri Nurul Damia binti Ahmad Nazri. Okay, rasa dia nanti lagi 20 tahun awak ada anak berapa? 2 kot. 2 kot. Boleh bagi tahu nama? Kalau profil Nur Elisha Amanda. Kalau lelaki Muhammad Iskandar Firdaus. Rasanya nama suami tu mula huruf apa? A. Assalamualaikum, nama saya Rifki Hanaki bin Muhammad Afifi. Dan saya daripada kelas 6 Bestari. Awak rasa lagi 20 tahun awak bawa kereta apa? Alza. Sebab saya rasa kereta itu kesayangan saya. Harga dia berapa? Tak tahulah cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfan Akib Mezan Abidin. Terangkan saya pasal rumah awak lagi 30 tahun. Rumah 2 tingkat. Ada 5 bilik. Okay, lagi? Ada kolam renang. Harga rumah RM2 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rabi Muhammad Rizwan. Awak rasa lagi 20 tahun awak kerja apa? 20 tahun nanti saya akan kerja jadi arkitek. Dekat mana tu, berapa gaji? Gaji dalam RM500,000. Dekat mana? Dekat mana banyak tempat ya. Mana satu? Bangunan awak yang paling jauh sekali awak rasa dia dekat mana? Dekat Kelantan je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imi Aklan bin Daswat. Berapa? Kerja apa? Kerja bomba dekat Bido. Gaji RM12,000. Kenapa awak nak jadi bomba? Sebab boleh membantu orang ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rashad Nazim dari 6 Bestari. Okay, awak rasa lagi 20 tahun awak bawa kereta apa, harga berapa, kenapa awak pilih kereta tu? Tesla. Sebab dia pakai bateri.
harganya RM1,000,000. Assalamualaikum, nama saya Syah Putra bin Muhammad Karam Meling. Saya akan duduk dekat Pahang lah. So Pahang tu sangat seronok. Best. Lepas tu saya nak beli rumah 2 tingkat. Harga rumah tu RM50,000. Sangat RM50,000 tu. 500,000 ringgit. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Alif Faidan bin Muhammad Azman. Okey, awak rasa lagi 20 tahun nanti, awak ada anak berapa? Saya ada anak berapa? Mungkin 3 orang. Dan nama dia Aiman dengan Alif dan Ryan. Nama isteri rasa? Nama isteri rasa Huruf berapa? huruf-huruf. Agak-agak huruf A lah kot. Nama saya Muhammad Amin Fazil bin Jaafar. Saya nak kerja bomba. Gaji RM20,000. Dia apa? Kenapa awak nak jadi bomba? Mak, saya suka jadi bomba. Okey. Dekat mana bomba tu? Balai. Mana yang dapat lah. Assalamualaikum, nama saya Fira Darwish bin Muhammad Karim Faizi. Saya pilih kereta Hilux lah. Sebab dia boleh off-road masuk hutan. Berapa harga dia tu? RM60,000 lah. Banyaklah awak, saya sedih. Kenalkan diri awak? Nama saya Muhammad Zarid Shah bin Mohon Zari. Ya, awak rasa lagi 30 tahun nanti, awak kerja kat mana, kerja apa? Saya nanti dah besar nak jadi cikgu. Kat mana tu? Kenapa? Dekat sekolah menengah kebangsaan Kuwait lah. Kenapa nak jadi cikgu? Sebab saya nak jadi macam ayah saya. Dekat SK Jenang. Nama saya Nurul Safia binti Saili. Okay, lagi 30 tahun, awak rasa awak ada anak berapa? Siapa nama dia? Saya rasa saya ada satu anak dan nama dia Quina Emilia. Okey. Bakal nama suami? Huruf je. Huruf U. Okey. Kenalkan diri awak? Nama saya Damia Kasara binti Muhammad Azmi. Okey, lagi 10 tahun awak rasa awak belajar di mana? UiTM. Ambil kelas apa? Sejarah. Kenapa? Sebab saya suka sejarah kisah-kisah zaman dahulu. Okey, kejap. Okay, nama saya Nizam Syafia binti Rashidi. Saya akan duduk di Selangor atau Pahang. Rumah mungkin macam apartmen, harga ikut bajet.